Hina dan terus dihina. Manusia bernama Budin sentiasa diberi ujian yang hebat. Sentiasa dihina oleh isteri sendiri. Cempaka Humaira makin lantang bersuara dan mencari kesalahan Budin demi mahu menuntut perceraian. Assalamualaikum, Cik Humaira. Tak payah nak alim sangatlah kalau perangai macam setan. RM50,000 Itu nilai maruah awak. Cik Humaira, saya tak makan satu sen pun duit dalam ni. Saya bayar setiap bulan, Cik Humaira. Bohong. Kalau Cik Humaira tak percaya, Cik Humaira boleh tanya bahagian akaun. Berapa puluh tahun awak nak bayar sampai habis? Sampai tulang awak reput dalam tanah pun takkan habis lah. Kalau ditakdirkan umur saya pendek sekalipun. Kalau umur awak pendek, Mama akan halalkan. Salah ke kalau saya pinjam duit tu untuk bebenah kakak saya? Dia sakit. Awak baik. Awak sanggup tanggung semua hutang dia kan? Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak balik. Ceraikan saya. Boleh tak kalau kita bincang balik hal ni sampai kakak saya selesai bebenah dia? Kenapa? Ini permintaan dia, Cik Humaira. Benci betul dengan Mamat ni. Aku akan pastikan kau lepaskan aku secepatnya. Kalau Cik Humaira tak ada pergi mana-mana time lunch ni, boleh tak kalau saya nak pergi hospital tengok abang saya? Ya, pergilah. Ingat saya nak sangat saya tengok muka Saya awak. pun kenalkan kakak saya juga. Sebab dia nak jumpa dengan Cik Humaira lepas. Dah. Jangan cakap banyak kali lah. Ingat saya lembab sangat ke macam awak? Setakat belajar SPM ada hati nak ajar I yang study dekat UK. Tolong. Rafiza persoalkan ketidakadilan Amar dalam pemberian harta masa depan, iaitu EPF dan insurans. Amar tidak akan sesekali serahkan semuanya pada Rafiza. Kemudian, Amar menangisi dan meminta maaf pada Lily atas dosa-dosanya sebelum ini. Lily juga yang akan menjaga suaminya di waktu proses kesembuhan Amar. Duit EPF tu aku letak nama kau dengan Husna. Sekarang ni insurans tu nama siapa? Jawab je lah. Cukuplah, aku dah silap dengar cakap kau selama ni. Lily tu tanggungjawab aku. Duit insurans tu aku letak nama Aina. Kalau setakat duit EPF je bang, banyak mana sangat? Duit, rumah, kereta tak cukup lagi ke? Tak payah sebut lah bang. Dah tak ada dah semua tu. Saya ni tinggal sebelah pinggang je. Tolong aku sikit boleh? Tolong apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Amar nak cakap dengan akak sekejap boleh? Boleh. Ikutkan saya nak jaga abang dekat hospital. Tapi saya tak larat, bang. Abang minta maaf, Lily. Baik, Kak. Akak tak bagi abang tinggal rumah saya. Akak suruh hantar balik rumah Kak Lily. Lily, abang. Dahlia bergaduh dengan Humaira. Mulut celupanya membuatkan Dahlia hilang sabar. Dihina dan dicaci hingga hati terlalu sakit. Abang Rafiq tak ingat Kak Lia ke? Kau ni memang tak tahu malu lah, kan? Bagilah. Kalau aku jadi kau kan, aku selubung muka aku. Malu. Aku doakan kau takkan kahwin dengan Abang Rafiq tu lah. Bila aku dah bercerai nanti, kau kahwinlah dengan bekas kekasih kau. Mesti datang pinang kau. Sebab kau dengan dia memang sepadan. Untuk barang hantaran kau, aku nak sponsor lah. Aku nak sampaikan hajat kau dapatkan semua yang branded je. Nak harapkan Abang Budin 7 dulang dia isi pisang je nanti. Mana? Sepat kan? Kau ni saya. Sudah. Kenapa bergaduh macam orang tak beriman ni, Tak ada masalah yang tak boleh selesai. Permulaan Budin bertemu dengan Dr. Afifah. Takdir yang sudah tertulis dan watak ini yang akan memberi tabaran hebat buat Humaira. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nampak macam tayar pancit je. Tayar pancit. Apalah, buka bonet belakang. Saya tengok apa saya boleh tolong. Betul ke ni? Alhamdulillah. Cik, tayar tu sementara je tau. Esok, Cik pergi bengkel, tampal tayar ni untuk ganti dengan tayar tu. Okey. Terima kasih. Ni... Tak, Cik, tak apa. Saya pergi dulu. Awak jangan macam tu. Assalamualaikum. Periknya pikul tanggungjawab sebagai suami yang tidak dihargai. Cepaka Humaira masih buta untuk menilai budi pekerti Budin. Dia juga sentiasa mencari jalan supaya Budin segera menceraikannya. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama Bukan Sekadar Lafaz musim yang pertama.